Soalan yang orang biasa akan tanya adalah seperti ini. Sekiranya ada 16 sehingga 17 ejen pemain bola sepak, yang kita ni ulang saja kata-kata TMJ, yang 17-16 ejen pemain bola sepak ini menawarkan begitu ramai pemain, bukankah kita harus tanya, logik ke atau masuk akal apa yang diceritakan oleh ejen-ejen ini? Tak perlu masuk ke bab JPN ataupun Menteri Dalam Negeri. Pihak yang menguasai FAM yang memberi nama-nama ini kepada kerajaan. Masa ejen ini beri nama, masuk akal atau tidak? Biasanya daripada 1,000 orang muda yang berlatih untuk menjadi profesional, secara purata hanya seorang akan berjaya. Dan sekarang kita ada 16 ejen bola sepak yang bagi tahu klien mereka lahir di luar negara dan juga berjaya menjadi profesional dan juga ada darah Malaysia. Bermaksud ada juga ejen yang ada 2 pemain profesional yang ada darah Malaysia. Kami bukan pakar matematik, tetapi kebarangkalian ini semua benar adalah seperti 1 dalam sejuta. Tetapi mereka-mereka yang ada dalam FAM terima sahaja kata-kata ejen ini. Bukankah FAM dan pemimpin-pemimpinnya dipertanggungjawabkan untuk menggunakan akal? Bila beli ikan dari pasar, boleh salahkan penjual sedikit sebanyak. Tetapi kalau ikan yang dijual sebenarnya keldai, tetapi penjual tetap berkeras yang ikan itu sebenarnya keldai, dan kita terima saja apa dia kata, lepas tu kena game, takkan nak marah penjual sahaja, tak marah diri sendiri? Bukan sebab kita betul-betul desperate